Tak, saya tunggu harga emas turun dulu. Saya nak tanya satu soalan. Sejak bila tunggu tu jadi strategi? Selalunya yang sibuk tanya bila harga emas nak turun adalah orang yang belum pernah beli walaupun 1 gram. Selagi belum beli pertama kali, kita tak ada benchmark sendiri. Rasa naik, tak rasa turun sebab belum bermula. Nak tahu cara paling mudah? Beli dulu 1 gram. Lepas tu baru kita faham pergerakan harga. Kalau asyik tunggu harga murah, besar kemungkinan kita tak mula sampai bila-bila. Dan sementara kita tunggu ada duit, duit tu habis digunakan. Nilai duit susut sebab inflasi 3 hingga 5% setahun. Realitinya, tiada siapa pun tahu harga emas paling murah tu bila. Pakar pun tak boleh nak ramal tepat. Harga emas memang turun naik. Itu adalah normal. Tapi trend 20 tahun, emas tetap naik. Waktu terbaik beli emas bukan bila harga murah, tapi bila kita ada duit dan kesedaran. Kalau tunggu sempurna, kita tak akan pernah mula. Jadi soalan sebenarnya bukan bila emas nak murah, tapi bila kita nak mula. Nak saya bantu? Saya akan bantu sebaiknya.